Ada yang kata tak nak simpan emas kerana mereka mengatakan bahawasanya emas ini adalah sebuah aset yang begitu mahal untuk kita dapatkan. Dalam video ini saya akan ajak kepada tuan-tuan, sebenarnya memang emas ini adalah aset yang tidak pernah murah. Kalau kita dengar zaman datuk nenek kita dulu pun memang mereka katakan emas ini adalah aset yang mahal. Tak pernah lagi orang kata emas adalah aset yang begitu murah. Namun kalau kita hanya asyik fikir begitu saja sampai ke sudah kita tak simpan emas langsung. Harga mahal, akhirnya tak menyimpan langsung walaupun 1 gram. Kita ubah style simpanan kita tuan-tuan daripada simpanan duit dalam bank yang mana liquidity-nya adalah sangat tinggi kepada dalam bentuk simpanan emas yang mana dia punya liquidity adalah sangat rendah. Jadi tuan-tuan, kalau nak menyimpan dengan lebih berkesan dan juga banyak, simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit, itulah simpanan emas yang sebenar berbanding dengan simpanan duit biasa di bank. Kalau tuan-tuan nak elak daripada kebocoran wang, tak pening kepala sangat, boleh klik link di bio ataupun isi back video sekarang, saya akan contact tuan-tuan.